Aris Villa short trip 2 hari 1 malam di Kuantan. Hari pertama bergerak daripada Selangor ke Pahang pada pukul 5.30, tapi kami singgah dulu ke Muazzam Shah dan terus menghala ke Natural Batik Village. Natural Batik Village adalah tempat yang korang wajib pergi kalau pergi ke Kuantan, sebab dekat sini korang boleh beli cenderamata, hasil batik dan juga boleh buat colouring. So dekat sini memang ada pelbagai jenis hasil tangan daripada batik yang korang boleh beli, macam yang saya tunjuk ni. And then boleh juga beli, ada jual fridge, magnet dan juga keychain, dan tak juga hasil iaitu kain sarung. Okay, kalau yang minat kain sarung, korang boleh beli kat sini. So untuk buat colouring ni, kita kena pilih dulu design mana yang you all nak, yang rasa macam senang untuk korang buat colouring. Actually dia bukannya cantik batik, dia more tu colouring sebab dia gunakan peralatan untuk colouring atau melukis. Bayaran untuk buat satu colouring satu saiz adalah RM15 sahaja untuk satu. And then dia akan sediakan bahan-bahan untuk korang buat colouring. So korang just duduk and then tunggu peralatan yang staff tu aku bagi. So daripada tu kami terus menuju ke Center Kuantan untuk check in, dan malam tu kami bergerak ke Teluk Cempedak, iaitu the hotspot of Kuantan. So bila dia banyak famous, Sabtu Ahad kat sini memang ramai. Balik ke Teluk Cempedak, kami terus pulang ke homestay, dan keesok harinya lepas daripada check out homestay, kami menuju ke Zoo Teruntur, which is zoo ni sesuai untuk kanak-kanak sebab dia ada mini zoo dalam ni, dan juga zoo untuk dinosaur. Dan yang paling best, dinosaur dekat sini ada yang bergerak, which is look like real. So lepas balik daripada ni, kami singgah menuju ke keropok lekor Gani untuk beli keropok lekor, tapi aku lupa nak record sebab terlalu excited nak beli makanan. So lepas beli daripada keropok lekor tu, kami terus pulang shoot balik ke Selangor. So itu saja vlog untuk kali ni. Bye bye.